Terbit mentari sinari pagi, langit cerah bersulam mega. Wacana ilmu kita hayati, membina bangsa, menjulang negara. Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia kelima, merupakan seorang negarawan yang cukup dikenali dengan pendekatan kepimpinan berhemah, sederhana dan berjiwa rakyat. Beliau memimpin negara dari tahun 2003 hingga 2009 membawa gagasan Islam Hadari, suatu pendekatan progresif yang menekankan keseimbangan antara pembangunan material dan kerohanian. Baiklah hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan yang berbahagia Dato' Zulfikri Osman, Ketua Pengarah MARA diiringi Difti Kehormat. Hadirin diminta berdiri. Dalam era kepimpinan almarhum Tun Abdullah Ahmad Badawi, kita dapat menyaksikan penekanan beliau terhadap pembangunan modal insan, pengamalan takbir urus berteraskan kepada prinsip-prinsip Islam yang sederhana melalui gagasan Islam Hadari, serta usaha berterusan beliau dalam memperkukuhkan ketelusan dan kecekapan, terutamanya di dalam perkhidmatan awam. Tun Abdullah ni orangnya very humble. Kalau kita jumpa dia pertama kali pun, tak pernah jumpa sebelum tu, you feel like ease with him. Boleh confess to him. Saya nak share vision Pak Lah ni. Kadang-kadang Pak Lah ni saya tengok Allahyarham ni, dia ada benda yang kita tak nampak, dia nampak. Saya tak tahu kasyaf ke, tapi I think because of his clean heart, he can see things. Kalau kita tengok Allahyarham Pak Lah ini selalu dikaitkan secara langsung dengan Allahyarham Datuk beliau, Syekh Abdullah Fahim. Mengumumkan ketibaan yang berhormat Datuk Hajah Rubiah binti Haji Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah diiringi Dif-Dif Kehormat. Hadirin diminta berdiri dan memberikan tepukan yang paling gemuruh. Kalau kita lihat dalam konteks salah satu 10 prinsip asas Islam Hadari itu adalah pembangunan ekonomi yang komprehensif dan seimbang. Pak Lah, pemimpin berjiwa sufi, jasa dan budimu kekal abadi. Tenangmu membentuk tamadun, namamu harum dalam kenangan.